Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Masri Muhammad Channel dalam siri Malaysiaku, episod yang ke-67 kali ini. Mudah-mudahan negara kita Malaysia sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang baru saja masuk ke channel saya ini, sila subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan ia dapat membantu saya untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, di dalam episod ke-66 yang lalu saya telah berkongsi maklumat berkenaan bagaimana Malaysia secara diam-diam sudah menjadi pembekal utama produk nadir bumi dunia, yakni membekalkan sekitar 13% keperluan Amerika Syarikat dan 23% keperluan Kesatuan Eropah. Di dalam video kali ini saya ingin berkongsi maklumat pula berkaitan satu lagi harta karun yang dipanggil emas hitam. Negara kita Malaysia sebenarnya sedang mendahului dunia di dalam membangunkan teknologi pengeluaran bahan ini dengan lebih murah dan juga mesra alam. Cuba kita bayangkan kenderaan elektrik kita yang ada sekarang ini boleh dicas penuh dalam masa hanya 5 minit sahaja. Bayangkan juga barangan elektronik kita yang tidak pernah overheated atau menjadi terlampau panas. Sayap pesawat yang hampir mustahil untuk rosak tetapi sangat ringan. Dan juga penderia perubatan yang mampu mengesan penyakit pada peringkat molekul. Semua ini mampu menjadi kenyataan dengan adanya satu bahan yang dipanggil emas hitam tadi. Apakah sebenarnya emas hitam ini? Ianya adalah grafin. Grafin ini adalah bahan nano yang dihasilkan daripada grafit. Grafit pula dilombong secara terus dari tanah yang kemudiannya diproses di kilang industri menggunakan teknologi canggih untuk menghasilkan grafin. Kenapa pula grafin ini sangat diperlukan di dalam teknologi moden dan sangat mahal harganya sehingga digelar emas hitam? Grafin ini adalah satu bahan yang mempunyai sifat fizikal yang ekstrim yang tidak ada pada bahan-bahan lain di muka bumi sekarang ini. Satu, ianya terlalu kuat, 200 kali lebih kuat daripada keluli tetapi fleksibel. Yang kedua, superkonduktor, mengalirkan elektrik dan haba jauh lebih pantas dan cekap berbanding tembaga atau silikon. Dan yang ketiga, bahan 2D pertama yang ketebalannya hanya 1 atom dan tersangat ringan. Jadi sebab itulah grafin ini sering digelar wonder material ataupun bahan ajaib dan juga digelar emas hitam ataupun black gold. Jadi yang ingin kita ketahui sekarang ini ialah bagaimana grafin ini dihasilkan. Di peringkat global secara tradisinya, untuk mendapatkan grafin berkualiti, dua cara diperlukan. Yang pertama, perlombongan yang merosakkan alam sekitar untuk mendapatkan grafit semula jadi dan kemudiannya diproses menjadi grafin. Dan yang keduanya, sintesis kimia yang menggunakan coke petroleum yang dibakar pada suhu ekstrim melebihi 3000 darjah Celsius selama berminggu-minggu, dan proses ini menggunakan tenaga yang sangat besar, sangat mencemarkan dan juga kosnya terlampau tinggi, kadangkala mencecah sehingga $400 untuk 1 gram grafin sahaja. Jadi masalah ini kekal sehinggalah ke sekarang ini.
Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, dalam suasana pengeluaran grafin dunia dikuasai oleh kaedah perlombongan grafik tradisional yang mahal dan mencemarkan alam sekitar, Malaysia kini sedang memimpin satu revolusi teknologi hijau yang boleh mengeluarkan grafin dengan lebih cekap, murah dan juga berkualiti tanpa mencemarkan alam sekitar. Teknologi ini ialah yang terkait dengan mengeluarkan grafin daripada sisa buangan kelapa sawit. Sebagai sebuah negara pengeluar kelapa sawit kedua terbesar dunia, negara kita dianggarkan menghasilkan kira-kira 4.2 hingga 4.5 juta tan isi rong kelapa sawit setahun dan sekitar 20 hingga 23 juta tan tandan kosong kelapa sawit setahun. Sebahagian besar daripada sisa biomas ini dibuang begitu saja. Jadi kita dapat lihat di sini betapa banyaknya sumber bahan yang boleh diproses menjadi grafin. Sekarang saya cuba share sedikit latar belakang tentang penemuan teknologi ini. Terdapat sebuah syarikat tempatan bernama Graphjet Teknologi Sdn Bhd yang telah mencipta sejarah dengan mempatenkan teknologi pertama di dunia yang menukar sisa tempurung kelapa sawit kepada grafin berketulinan tinggi. Ini bermakna Malaysia telah menerajui teknologi berpaten pertama di dunia yang berjaya menukarkan tempurung kelapa sawit secara langsung menjadi grafin. Sekarang ini syarikat ini sedang bekerjasama dengan beberapa syarikat antarabangsa untuk mengeluarkan grafin secara komersial. Sebuah kilang telah dibina di Kuantan, Pahang pada tahun 2024 yang lalu yang boleh memproses 9,000 tan sisa buangan kelapa sawit dan bakal mengeluarkan 13,000 tan grafit setahun mulai tahun 2026 ini. Saya melihat ada dua aspek utama pengeluaran grafin Malaysia ini. Yang pertama, mengurangkan kos pengeluaran, mampu mengurangkan kos operasi dan bahan mentah sehingga 80% berbanding kaedah sekarang disebabkan oleh bahan mentah yang banyak dan juga murah. Dan yang keduanya ialah impact karbon. Teknologi ini mengurangkan jejak karbon sehingga 83% berbanding penghasilan grafin konvensional yang ada sekarang. Pelepasan hanya sekitar 3 kg karbon dioksida setiap 1 kg grafit berbanding dengan 17 kg CO2 di kilang negara China sekarang ini. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semuanya, apakah maksud pencapaian ini dari segi komersial buat negara kita Malaysia? Sebenarnya ia adalah satu lonjakan yang mengubah segala-galanya. Dengan menerajui teknologi pengeluaran ini, Malaysia sedang beralih daripada sebuah negara pengeksport pertanian tradisional kepada pemain utama dalam rantaian bekalan grafin global. Dari segi kos dan kawalan harga, kita lihat bahawa bahan mentah kita iaitu tempurung kelapa sawit adalah sisa sampingan tempatan yang sangat banyak dan juga kos bahan mentah tersebut boleh dikatakan sangat rendah. Ini membolehkan pengeluar di Malaysia memotong kos pengeluaran grafin sehingga 80%. Jadi kita berjaya menurunkan harga grafin global daripada ratusan dolar kepada hanya 20 hingga 25 dolar segram. Dalam situasi memenuhi bekalan grafin yang tidak bergantung kepada isu geopolitik seperti peperangan dan sebagainya, Malaysia menawarkan alternatif yang bebas, boleh dipercayai dan beretika sepenuhnya kepada dunia. Oleh kerana bekalan mentah kita bergantung kepada kitaran pertanian kelapa sawit, bekalan kita sentiasa berterusan, boleh diramal dan kebal daripada sebarang gangguan bekalan perlombongan.
Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sebagai rumusannya saya berpendapat bahawa apa yang kita mulai sebagai penemuan mikroskopik di dalam makmal saja 2 dekad yang lalu kini sedang membentuk semula landscape industri global, dan Malaysia sedang menerajui perubahan itu dengan menggabungkan warisan pertanian kita yang kaya bersama teknologi nano yang canggih. Kita telah menukarkan sisa kelapa sawit yang biasa menjadi kepada emas hitam yang berharga di abad ke-21 ini. Melalui inisiatif negara seperti Pelan Tindakan Grafin Kebangsaan, universiti tempatan kita telah menjadi pusat kuasa harta intelek. Kita sedang mencipta pekerjaan berpendapatan tinggi untuk ahli sains, jurutera dan juruteknik Malaysia, sekaligus memastikan golongan belia kita berada di barisan hadapan dalam revolusi teknologi hijau global ini. Kita sedang melindungi planet kita, menjamin rantaian bekalan global dan menurunkan harga bagi memastikan masa hadapan boleh diakses oleh semua pihak. Grafin adalah masa depan, dan masa depan itu sedang dibina di sini di Malaysia. Terima kasih kerana sudi menonton video saya hingga ke akhir. Sekiranya anda suka dengan video ini, sila like, komen dan juga subscribe channel saya, dan juga share video ini. Mudah-mudahan ia dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan dan sahabat kita di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.